Bismillah, Assalamualaikum. Geng, jumpa lagi kita dalam video kali ini. Family hampa sihat ke? Pernah tak kita dengar satu ungkapan rahsia yang cukup kontroversi? Ingsun inilah Allah. Macam mana seorang hamba boleh melafazkan kata-kata ni tanpa mensyirikkan pencipta kita? Istilah ini secara zahirnya membawa maksud, sesungguhnya akulah Allah. Kedengaran macam berat dan mengurunkan kan? Tapi bila kita kaji sedalam-dalamnya melalui sumber kerohanian klasik, ia sebenarnya merujuk kepada penzahiran aku sejati. Maksudnya ia adalah satu fasa kesedaran rohani di mana jiwa manusia itu dah benar-benar suci, kosong dan bebas sepenuhnya dari sebarang sisa ego kemanusiaan. Awas geng, tang ni kita kena tolak fahaman panteisme sungguh-sungguh dan pegang teguh pada monoteisme. Makna kata, perbezaan mutlak antara pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala dan ciptaan tu tetap kekal dan sentiasa jelas. Hamba tetap hamba, pencipta tetap pencipta. Tak ada kompromi langsung dalam bab ni. Jadi, maksud sebenar konsep ni bukan bermakna tubuh fizikal manusia tu bertukar menjadi Tuhan. Tak, bukan macam tu. Sebaliknya, ia merujuk kepada penzahiran ingsun yang sejati atau Prabu Satmata. Di sinilah terzahirnya kesedaran tentang kehadiran Tuhan yang maha melihat di dalam relung hati yang paling dalam. Manusia tu cuma ibarat cermin yang memantulkan kebesarannya bila cermin hatinya dah bersih berkilat. Macam mana hampa rasa kita boleh bersihkan cermin hati tu? Bila kita berjaya leburkan ego, keakuan dan hawa nafsu dalam diri, menerusi satu proses kerohanian yang dinamakan fana. Fana ni ibarat kematian ego sebelum mati fizikal. Pada tahap ni, barulah kita sedar bahawa diri kita ni langsung tak ada daya dan wujud kita ini telah musnah dalam lautan kebesarannya. Dari proses fana itulah munculnya satu konsep mistisisme klasik yang sangat masyhur iaitu Manunggaling Kaula Gusti. Konsep ni cuba menceritakan tentang kesatuan antara hamba dan pencipta. Kami nak hampa faham betul-betul, kesatuan kat sini bukan bermaksud dua entiti bercantum secara fizikal. Sebaliknya, bila ego hamba dah hancur, kehendak hamba tu akan selari sepenuhnya dengan kehendak Tuhan. Apa yang dia perintahkan, itulah satu-satunya perkara yang hamba tu nak buat. Tapi, perjalanan ni bukan satu benda yang hampa boleh langkau-langkau sesuka hati. Kita ada tertib dia. Bermula dengan syariat, iaitu undang-undang asas. Syariat ni ibarat pagar yang melindungi tubuh badan kita. Dari syariat yang kukuh, barulah kita dibenarkan melangkah masuk ke alam tarikat, iaitu jalan disiplin kerohanian. Lepas tu, perlahan-lahan kita akan mula merasai hakikat dan akhirnya sampailah jiwa kita ke tahap makrifat, iaitu kenal sepenuhnya akan kehadiran Tuhan. Satu contoh klasik yang cukup mudah untuk kita faham, konsep ni ibarat patung wayang kulit dan tok dalang. Kami nak hampa pejam mata side, bayangkan pertunjukan wayang kulit, bayangkan rupa patung tu dan bayangkan ada tok dalang yang mengawalnya dari belakang tabir. Ini perumpamaan paling tepat bila kita nak bincang soal hubungan di antara hamba dan pencipta. Bila patung wayang tu bergerak pantas, bersuara dan berkata, aku perkasa, hakikatnya yang berkata-kata, aku itu adalah tok dalang. Patung tu sendiri hanyalah kulit kosong yang takkan wujud atau bergerak walau seinci pun kalau tok dalang tu tak ada kat situ, betul tak? Dekat sinilah terletaknya rahsia yang menghubungkan analogi wayang kulit tadi dengan tahap fana. Macam itulah kita bila ego manusia dah betul-betul mati dan masuk keadaan suung atau kekosongan diri yang sejati, segala gerak dan ucapan adalah pancaran dari kehendak pencipta. Namun kita sebagai patung wayang tak akan sesekali berubah menjadi tok dalang tersebut. Wayang kekal wayang, dalang kekal dalang. Sebab tu, sempadan kena sentiasa dijaga. Mengalami rasa rohani yang tinggi dalam alam hakikat tak bermakna hampa boleh abaikan ibadah asas. Syariat yang diperintahkan oleh Nabi SAW adalah sauh yang mengikat kita di bumi. Solat fardu, puasa, kekal wajib ditunaikan. Syariat dan hakikat ni umpama 12 sayap burung, patah sebelah, jatuhlah menyembah bumi. Geng, penjelasan ni tak bermakna kita patut tinggal amalan syariat kita sekarang. Malah kita kena tingkatkan ibadat dengan lebih makna. Carilah guru mursyid untuk bimbing perjalanan jiwa kita. Terma yang tertulis ni bukan sekadar untuk dihafal di akal, tapi ia adalah peta untuk perjalanan pulang yang perlu dialami dan dirasa di hati. Alhamdulillah, syurga ni tinggi, geng. So, selamat mendaki. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku yang memandang di dalam lubuk hati.
hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku mengerti segala yang terjadi di